Pertama, sebuah perluduan Viva menanti anda. Nenek. Diam. Okey, kita berjumpa lagi. Ini dia, jangan anda rasa keliru. Kita masih lagi berada di Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur kerana meneruskan apa kata wanita bersama Zamzarina. Dan kalau anda lihat, inilah dia hadiah utama yang dinanti-nantikan bagi peraduan Daily Fresh, Gol Laki Jimat dan Menang. Dan kalau anda ingin memenanginya, perluduan Viva ini, ruangnya masih lagi terbuka, penyertaan masih terbuka sehingga 31 Julai ini, dan anda boleh menyertainya dengan pergi ke semua outlet Daily Fresh di seluruh negara. Belilah barang-barangan snack yang sihat yang disediakan di sana dan anda menyertai mengisi borangnya. Dan seperti biasa, bagi minggu ini kita akan mencabut 2 lagi pemenang penyertaan bagi Daily Fresh Gol Laki Jimat dan Menang. Dan ini dia, kotak akan masuk bersama-sama dengan kereta. Jadi kalau anda rasa teruja untuk memenangi kereta, kenalah anda menyertainya dan peluang masih ada bagi anda sehingga 31 Julai ini. Dan hari ini Zack, kita akan buat cabutan berapa banyak ni? Okey, silakan. Kita ada model di sini. Kita akan memberi 2 hadiah ya. Hadiah mingguan kita. Okey, iaitu MP3 dan juga kamera digital Samsung. Okey, kita buat dalam banyak-banyak ribuan ni ada tak orang Citra punya. Di tetamu saya ni orang Citra. Daripada WI ya. Ada daun datang. Ya, kalau nasib baik dapat dekat orang Citra. Okey, saya akan ambil penyertaan yang pertama. Pertama, kita akan mengumumkan pemenang bagi hadiah MP3 ya, MP3 Samsung. Okey, pemenangnya kan Nogori ni. Nogori 9 ni. Saya nak umumkan pemenang yang bertuah adalah Elijah Di Melo. Apa ni saya tahu? Dia punya my card 860129045131 dari Negeri Sembilan. Okey, kita akan hubungi anda. Dan kalau menonton, tahniah kita ucapkan Eliza memenangi MP3 ini dia. Okay. Dan bagi peserta yang seterusnya, okey, kita ambil bawah-bawah lah. Nanti orang kata ambil bawah, yang atas tak ambil, ambil atas yang bawah tak ambil, yang tepi tak ambil. Ada ribu-ribuan ni, beribu-ribu. Dan bersama saya ni juga, Dina dan Encik Manan, merupakan adalah franchisee ya, franchisee bagi outlet di Johor Bahru ya, dari Tesco Kulai, IOI Mall Kulai. Okey, Tesco Kulai dan juga IOI Mall Kulai. Kalau anda mungkin bernasib baik, mungkin orang Kulai akan memenangi perluduan Viva nanti. Apa kata pergi ke outlet Encik Manan di sana, Daily Fresh, dan anda beli dan menyertainya. Dan kita ambil peserta yang kedua. Okey, tahniah kita ucapkan kepada orang Johor Bahru ni. Tengok kita bersama orang Johor, pemenang pun orang Johor Bahru. Encik Azri Hanis bin Azhar yang akan memenangi kamera. My card dia 860227566077. 56 ni bukan orang Johor. 56 orang Johor 01 saya tahu. Saya pun Johor. Jadi kita tak tahu dia dari mana, tapi dia kata mungkin dia membelinya dari Johor Bahru. Jadi kita ucapkan tahniah pada Azhani memenangi kamera Samsung. Itu dia pemilihan dah pun selesai. Dan kepada anda, teruskan untuk menyertai peraduan Daily Fresh Gol Laki Jimat Menang. Kalau anda nak menang ni, perlu 2 Viva. Kita akan berpilihannya pada bulan Ogos nanti. Okey, terima kasih kita kepada Daily Fresh. Dan selepas ini, seperti biasa, kita akan melihat apa pula kemelut dan kisah Khatijah. Dan kalau di masa pembukaan tadi, saya dah cakap kita akan bercakap tentang isu wang. Wang ini yang boleh menjadi pelbagai masalah. Kawan boleh jadi lawan, kita boleh hilang pertimbangan dan sebagainya. Dan apa kata kita saksikan paparan kisah Al-Haj Khatijah minggu ini.